welcome back to my channel. Assalamualaikum. Kembali lagi YouTube channel Mami Zara. Okay, hari ni Zati nak masak nasi ayam. Sebab suami Zati dengan anak Zati yang bujang di rumah hari ni. So nak beli mahal, so kita buatlah sendiri. Tapi ikut cara Zati, tapi buat mana ada je kat dalam rumah barang-barang. Mana yang ada sajalah. So tunggu. Dah masuk baju ni balik dalam baju ni balik. Aduh. Zati ingat sementara anak buah mak motor Zati beli cukup rasa. Sebab cukup rasa tadi mak motor Zati dah terlupa nak beli. Macam mana Zati nak masak cukup rasa, tak ada. Betul tak? Aduh, pening kepala. So sementara tunggu tu Zati ingat nak lipat baju. Ni datangkan ni dah bangun. Sebab kat luar Sahabat Zati tengah mesin rumput. So tu yang mengganggu dia tidur. Ya. Ni ada lagi ni, banyak lagi ni Zati nak lipat ni. Atau tiba-tiba dia bangun. Ya Allah, ya Tuhanku. Tak. Mak motor Zati minta jiran sebelah. Jiran sebelah tu anak buah dia, anak buah mak motor Zati. So dah ada, dia kata cukup rasa. So dah boleh masak. Jom masak nasi ayam. Tu suami Zati dia tengah mesin. So nampak tadi kalau Zati buat video pusing. Sebab dia tengah mesin rumput. So dah bersih sikit. Tinggal belah sana je. Ni kan petang tak ada buat apa, Zati akan tolong mak motor Zati akan sapu-sapu sikit lah halaman ni. Tak apa bersih kan bila kita dah mesin. So ni Zati rebus ayam dulu. Ni Zati ikut cara Zati sebab barang banyak tak ada. So ikut barang mana yang ada saja. Kita rebus dulu ayam dulu. Lepas tu kita buat nasi lah. Yang penting nasi dulu. Sorry tak kurang sebab bising sebab kat luar suami Zati tengah mesin rumput. Rumput dah panjang. Sambil ni Zati ni lah masak. Kalau takut dia lapar kan. Ini ayam seorang 3 ketul. Sebab anak Zati yang bujang dengan suami Zati memang suka makan ayam. Termasuklah yang perempuan tu sekali suka makan ayam. Tu kena lebihkanlah ayam ni. Nanti berebut-rebut ayam. So tunggu sekejap. Sambil ayam ni nak empuk, kita tumis bawang putih dengan bawang merah untuk nak buat nasinya. Ni Zati buat 4. Kita basuh dulu lah. Basuh dengan selawat mampu bercetak. Rasa dalam 3 kali lah, 3 kali atau 4 kali lah. Nak lagi bersih. Ni kalau nasi nak buat nasi ayam, air kena lebih. Sebab nasi ni Zati buat 4. So Zati akan lebihkan air, letak 5. Sebab rasa semua ni dalam rumah ni memang kuat makan. Lagi-lagi lagi-lagi apa tu, suami Zati dia memang suka lah makan nasi ayam. Lagi-lagi pula Zati yang masak. Lagi dia suka makan. Bertambah-tambah. Tak selalu kan makan nasi ayam.
Kopi hari satu dah siap semua ni, baru kopi lain. Tahu? Nanti kau bosan kau. Yang belakang tu, malah yang belakang tu mengganggu. Yang belakang tu tengah kopi bawang. Okey. Dah. Untuk letak ni untuk letak apa tu? Sup dengan bawang tadi yang tadi tumis tu. Jom. Okey, ni letak kat dalam. Sampai hari Senin ni kat sini kau dah balik. Kau nak balik sana. Dengan minyak tu. Patutnya pakai apa tu? Butter. Masalah butter tak ada, kita pakai minyak je. Okey, senduk. Kalau kuah dalam ayam ni habis, tak apa, nanti dia kita tambah. Dia kena lebihkan air, takut nanti dia jelantah. Kalau kurang air, nanti takut jelantah tau. Hidup lah sekali aja. Okey, lepas tu ni kita tutup lah. Okey. Dia tak basah sangat pun. Tak basah lah, dia kering macam tu. Dia tak elak lah. Kalau macam time korang dah basuh tu, time tu ni. Okey, kita petik api. Okey, nasi pun tak jelantah, alhamdulillah. Dia punya bau dia, ya Allah. Hai. Dia punya bau tu. Dia kena kacau dulu bagi dia ni. Alhamdulillah kali ni Zati masak tak jelantah. Kalau ni Zati masak jelantah sebab kurang air kan. Okey. Nasi siap. Tunggu dia kering sikit lagi. Okay, ni Zati dah korah 5 foot. Ni Zati letak sikit. Nak bagi dia rasa dia masam-masam. Ni Zati rasa sikit sedap lah sedap. Nak rasa masam dia. Okey? Okey? Cukup. Semua cukup. Tinggal untuk masak kecap pula. Bolehlah korang kan ganggu sikit. Hari kalau ada terselit-selit cakap tu. Biasalah. Dah ada anak-anak ni. Adalah cuaca tu bisa sikit. Mengganggulah sikit. Maklumlah dah ada anak ni. Okey. Kita dah buat sup. Kita cuma buat cili dengan cili kecap.
Itu memang kena ada. Tak ada, diorang akan komplain. Lagi-lagi anak saya lah yang nombor 1 tu. Ibu, tak ada ke kicap? Tak sedap lah kalau tak ada kicap. So, Zati terpaksa buat. Kata paksa lah, memang nak buat pun. Panas Ni rempah madu ayam. So korang rebuskan ayam ni, terus korang letak rempah dalam ni ya. Korang cari je dekat TikTok. Nanti beli kat TikTok lah ni. Tengok dia bapak ni. Nak try sedap ke tidak. Ada bapak juga. Lepas tu peratkan dalam 1 jam ke setengah jam pun boleh. Ni tadi. So nak goreng ayam ni jangan lama-lama lah, sebab tadi saya sudah rebuskan ayam. Sebab dah tidak rebuskan dulu. So dalam berapa minit lagi kan boleh dah berangkat dah. Jadi dah bawa sebalikkan dia. Tak. Orang sibuk nak saya tu lah dia buat kerja dia. Ini kerja dia. Ni kerja ni. Oi. Lah anak Zati yang tolong ni. Ibu, angkat esik. Air kejap boleh? Kita layankan sebab dia dah tolong saya kupit bawang ni, bawang putih dengan bawang merah. Sebab Zati nak mesin senang nak masak. Tadi nenek dia. Dia gantikan nenek dia. Dah boleh harap dah. Zati yang tolong ni. Dia tak pakai baju. Saya tunjuk dia. Dia tak pakai baju. So Zati tak boleh tunjuk muka dia. So tunjuklah tangan dia sikit lah. Sikit. Ni mengalahkan saya masak. Penat. Hati-hati. Nampak? Mengalahkan orang masak. Penat lah macam. Sama dengan nenek dia. Tadi nenek dia dah mesin dia dah kopi bawang. So lagi sikit nak tolong Zati mesin nak. Wah, makan bang. Jaga dia jap. Nasi Zati. Nasi anak Zati. Dah makan. Baru tahu. So boleh aku lupa Zati nak letak apa tu cukup rasa dengan garam. Sebab tadi suami Zati nak makan cakap tawar dia cakap. Tawar. Kejap lagi Zati kau order balik. Zati dah order balik sup ni. Sebab tadi suami Zati cakap tawar. Yang lain semua okey. Cuma sup ni je tawar. Dan pula Zati dah terlupa nak buat kicap. Apa semua. Nak buat video kicap. Anak Zati dah mengengeng-ngengeng nak tidur. So Zati rasa guide benda tu. Mungkin lepas hidang makan tu ada kicap tu. Mungkin. Sebab anak Zati dia yang sulung tu dia kata ibu ayah nak makan kicap. Kalau ayah tak ada kicap ayah tak boleh makan. So tadi lepas dia mengengek Zati dah tidurkan dia. Zati dah buat kicap tu. Ni sekarang mak Zati buat bubur kacang. Saja je buat motor Zati live tong kacang ni.
Dia kejap kan masak kan. Ni mak tu saja je dia masak last sikit. Bubur kacang. Dia memang suka makan bubur kacang. Dekat orang tua-tua biasalah. Tunggu dia mendidih. Kebetulan tadi Zati tengah makan, tiba-tiba selimut Zati sampai. Zati ambil warna biru. Zati memang suka warna biru. Sebab selimut Zati yang lama tu dah koyak-koyak. Dah sampai dia punya apa kapas-kapas sudah terkeluar-keluar. So Zati ambil yang baru. Zati beli yang barulah. Ni selimut ni 200 kali 220 inci. Macam tu. Dalam RM20 lah Zati beli. Tak mahal, murah. Lagipun selimut dia senang nak basuh. Senang nak masuk mesin basuh lah. Lagipun senang nak kering. Sebab dia tak ada kata apa, ampas banyak-banyak. Dia sikit-sikit macam ni. Ni belakang. Ni depan. Bubur mak Zati pun dah siap. Ni kata makan petang-petang lah yang tu. Sedap oi.